Hari ni saya nak masak telur goreng. Telur dadar pelaut. Mula sekali ni ada udang. Udang potong kecil-kecil. Ini ayam. Saya letak minyak sapi dulu. Okey. Lepas tu mana ayam? Oh ni ha. Okey. Minyak sapi sikit. Masak dulu. Masak dulu ayam dengan udang dengan minyak sapi. Minyak sapi ni dia adalah sejenis minyak yang sangat bagus untuk kesihatan manusia. Dia lebih bagus daripada minyak kelapa. Okey, sampai dia agak separuh masak, nanti baru kita masukkan mangkuk. Lepas tu kita pecahkan telur. Okey, pecahkan telur. Ambil sebiji lagi telur, Dok. Ambil telur ayam sebiji lagi. Okey, lepas tu nak nunggu dia masak kan? Saya masukkan bawang. Okey, saya masukkan mix veggie. Kacau dulu. Letaklah garam. Petuanya apa goreng telur dadar? Mesti letak cuka. Okey, letaklah garam. Jadi ni dah mula paruh masak, saya angkat. Lepas tu kita masukkan. Oh, jadi masaklah ayam-ayamnya. Bau dia pun naik. Okey, kita curahkan je. Naik. Sekejap lagi kita boleh balik. Kalau telur dadar belaut ni selalunya kalau kita nak balik mesti hancur sebab dia berat. Jadi redha je lah ya. Redha saja. Lagu Janazin pula kita terus. Redalah aku. Masakan telur dadar bagi orang yang baru kahwin tu, orang kata walaupun tak pandai masak, jadilah orang katakan buat masak telur dadar berlauk. Ni dah jadi. Ibaratnya ini kalau makanlah, suami akan cakap pandainya bini abang ni masak. Pandailah sangat. Okeylah. Walaupun simple tapi marvelous. Selamat mencuba. Assalamualaikum.